Pernah solat kalau orang Arab ke apa yang pakai seluar atas lutut tak? Kau yang follow tak? Kalau dia jadi imam, seluar dia atas lutut. Kalau mazhab dia lepas tak? Okey. Tahu tak, okey, kalau ni lelaki lah kan. Kalau perempuan tu kat clear. Tapi kalau lelaki kan ada beza antara, adakah paha ni aurat? Ke tak tahu? Tahu ada mazhab yang berbeza? Oh, tak tahu tak tahu. Ni bukan cakap ada orang berbeza. Ada orang berbeza tu memang orang merepek-repek benda dia. Tapi ni cakap memang mazhab empat mazhab tu lah. Dan dia agak interesting sebab kalau kita tengok dalil, sebab mana pun terkejut jap, betul ke ada mazhab yang ni kan. Lepas tu kalau tengok dalil dia agak interesting dalam konteks cara insiden di zaman Nabi tu difahami. Sebab ni kalau buka buku fiqh dia akan jumpa ni. Ada ketika Nabi dengan para sahabat tertentu ni, dia macam kain dia atas, dia macam nampak paha sikit. Lepas tu macam lupa dia punya exactly dia tu macam Nabi biar. Tapi lepas tu bila Uthman masuk, dia tutup. Macam tu lah, tak ingat lah kisah dia. Lepas tu ada perdebatan ulama' lah, kata macam, oh dia baru perasan tak tutup aurat ke? Oh tak, sebab Uthman tu dia segan sikit. So adakah dia isu aurat ke akhlak? Faham? So ilmu mazhab memang ada perbezaan pandangan lah. Ada yang pegang macam ni, ada pegang macam ni. So dua-dua ada dalil. So kalau kita tahu, at least kita tahu, patutlah ada mazhab macam tu kan. So tu antara contoh Wallahu alam. So kalau kita tak tahu, of course kalau kita sebagai orang awam ikut je lah mazhab tu, tak salah pun. Tapi dia jadi interesting kalau kita berjumpa dengan orang lain, kita nak cakap dia salah ke, faham kan? Dia jadi macam kat situ yang memerlukan ilmu tu. Tapi again, kalau orang ikut Imam Syafi'i, kita tak boleh nak kata ada masalah lain, mana masalah yang kau tahu mana kan. Dia tak boleh main ikut suka hati macam tu. Kalau tu dia jadi isu innamal a'malu binniyat lah. Betul ke sebab ulama tu cakap ke kau ada cari dalil kan. So tu cerita ni.